tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin, sidang hadirat, sidang kampung. Kau buat apa kat tengah-tengah pekan Kota Melaka ni? Ya, aku tengah training, aku nak masuk pertandingan pidato peringkat rukun tetangga. Rukun negara. Rukun negara. Aku pun masuk. Kalau macam tu bolehlah training sama-sama. Sebelum kau nak terjun, kau bagi tahulah dulu kategori dia apa. Kau tak tahu? Aku tak tahu. Untuk orang awam, masuk dia semua boleh masuk. Semua masuk. Yang kedua, Untuk budak-budak universiti. Yang ketiga, untuk budak-budak sekolah menengah. Yang keempat, untuk budak-budak sekolah rendah. aku ada satu benda yang lagi best daripada tu. Apa dia? Kategori bukan Melayu. Kalau jadi okey lah. Awet aku boleh masuk. Awak kau Cina? India. Kau Cina, India, Melayu, asli, Sing, semua boleh masuk kawan. Diorang boleh hantar landscape atau portrait, tak ada masalah. Nak menagak boleh, nak bintang pun boleh lah. Wi, hadiah dia apa wi? Hadiah ada. Yang pertama, RM3,000. yang kedua Wan, RM2,000. yang nombor 3. RM1,000. Tapi Wan, aku sedih sikit lah. Asal sedih pula. Nombor 1, nombor 2, nombor 3 ada hadiah. Nombor 4 dengan nombor 5 pun ada hadiah. Dia dapat. 500. Macam mana kau tahu? Kalau dah macam tu, kita praktis apa lagi? Jomlah. Masuk kan? Biar aku start dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya salammu. Itulah salamku, bukan salam yang terakhir. Siapa yang ada bakat tu dah boleh masuk dalam pertandingan ni. Apa lagi? Share lah untuk kawan-kawan.